Awak jangan lupa janji kita dulu. Apa dia? Awak jangan lupa tahu janji kita dulu. Ya, kita selalu ingat awak boleh pergi kat Dubai tu boleh memon. Sorry. Out. I win. Sono pergi Dubai. Nak rezeki kau nak. Ibu cakap ni, rezeki nak. Dia jalan. Sugar bomb sponsor dia. Rezeki nak. Benda ni kadang-kadang Allah Ta'ala tu dia dah tu susun baik rezeki kau. Semua tu menjadi asbab untuk kau lagi naik, untuk orang kenali, betul tak? Semua rezeki tu Allah dah tetapkan untuk kau. Itulah, kita ni kadang-kadang kita tak sangka rezeki kita macam mana, betul tak Daus? Kau sangka ke cosplay macam ni sekarang? Kau tak sangka kan? Kau tak sangka kau orang kenal. Daus Bakjo, ibu Daus Bakjo mana ibu? Daus Bakjo. Dulu orang tak sebut Daus Bakjo. Kan? Sekarang orang dah sebut. Tiba-tiba Daus Bakjo. Dulu ibu tahu kau followers tinggi ramai. Tahu tak? Tapi menjadi asbab kau AIT nama lagi naik gila nak. Sponsor duyun-duyun gila nak. Kan? Alhamdulillah. Bu yang pasal mudah-mudahan dapat serap ke permanent. Ibu. Kalau contohlah, kalau rezeki berpihak dengan Daus masuk permanent, jom kita celebrate sama-sama nak. Kita pergi karaoke. Gila tak nak. Aku nak. Aku ni suka. Ada budak-budak yang macam macam mana korang ibu ni korang ibu nak tahu tak? Kenapa aku suka dengan Daus Bakjo ni? Bukan sebab dia ada nama ke apa, aku tak heran orang ada nama, tapi budi bahasa aku budi bahasa aku utamakan. Hormat orang tua, lagi-lagi dia sanjung mak dia, bapak dia ke adik-beradik dia, dia sanjung, itu yang utama. Ingat tu. Sebab itu ibu suka. Hormat, menghormati. Kita rupa helok pun kata omong orang tua tak payahlah nak. Ni ibu cakap ya. Dengar budak-budak zaman law ni. Tahu? Ni Daus Bakjo. InsyaAllah. Semoga Allah melimpah rezeki. Melimpah ruahkan rezeki Daus. Untuk Daus. Jaga orang tua. Taat pada orang tua. Macam mana dah kahwin pun esok orang tua tetap utama nak. Itu yang paling penting ibu cakap. Sekarang ni. Hai. Betul tak Daus? Betul Bu. Gila aku tak nak celebrate. Tapi jangan lupa ibu. Kau cakap hari ni, esok lupa kau lupa aku sekarang. Mana tergayanya Daus? Macam mana nak lupa nampak muka Kak Bella, dia ingat ibu. Ibu ni dah jadi ibu kedua tau. Kau kena datang rumah aku. Boleh? Kau datang rumah ibu, nanti tidur. Nantilah ibu buat kenduri nanti. Datang, tidur rumah, ibu masakkan Daus nak makan apa. Tibalah, hai. Ibu tahu tak, I pandai masak. Nanti apa dia? I pandai masak. Nanti, Daus pandai masak. Nanti, aku mau masakkan ibu masakan Sabah yang confirm ibu nak boleh move on. Yes. You ke? Sedap ke? Sedap. Nanti ibu rasa. Bagus nak. Bagus. Ni aku nak dengar. Ada orang, ibu kita nak makan masakan ibu. Masa ya betul air tangan ibu, tapi sekali-sekali ibu nak juga makan masakan air tangan anak-anak kan. Bagus. Bagus buat menantu. Aku ni dah habis dah nak tino. Itulah 3 orang. Kalau tak aku dah buat menantu dah Daus Bakjo ni. Seleh pun seleh lah kata orang. Lantak lah dia kan. Betul tak? Kau nak jadi menantu ibu? Kan kita kahwin je berdua tiba. Yang single sekarang ni ibu. Anak-anak dah habis. Ibu yang single lah. Kita single wah. Tiba. Tak cuma apa. Tambah lagi satu abang. Daus nak juga jumpa mak Daus. Nak ibu nak jumpa. Teringin. InsyaAllah ada masa nanti. Macam maknya apa? Maknya Boy. Mak Boy kan, Boyra. Mak dia baik, macam terlalu baik orangnya. Lemah lembut, senyap, tapi bagus sangat. Suka ibu tengok mak dia.
Orang Sabah juga tau. Mesti Mak Daus macam tu kan? Ya bu, mak aku tu jenis yang jenis Mak Daus dia jenis yang tenang je, tenang, lepas tu tak banyak sangat cakap. Ya. Kenapa ibu punya live ni suara macam ni Aku tak dengar. Betul. Tapi nanti Daus kena call akak lah. Hari ni kalau free, hari ni free ke? Hari ni tak, sebab malam ni nak live dengan Kubremi. Wah. Seronoknya. Yalah, rezeki Daus. Tak pernah. Apa pendapat Daus tentang batch 2? Ni kita nak tahu pendapat Daus. Untuk batch 2 yang item sementara. Okay, bagi Daus, batch kedua. Batch kedua diorang tak kalah hebat lah diorang. Bu. Diorang hebat. Lepas tu diorang ada karakter diorang masing-masing. Best nampak. Kan? Dia macam ni tau. Okay. Yang ibu nampak, contoh. Siapa nama lelaki yang jambu-jambu tu? Budak Beryl. Bukan budak Beryl, yang jambu-jambu. Oh, Iqmal Noor. Siapa Ivan ni? Iqmal Noor. Iqmal Noor. Iqmal Noor tu watak dia macam kau. Ya. Watak dia macam kau. Yang perempuan yang suara lelaki tu watak dia macam melur. Contohlah badan dia tu macam melur. Lepas tu untuk yang budak Beryl tu, walaupun dia pendek daripada Mak Kodok tu, tapi gaya dia tu ada okey lah. Tapi cuma dia lebih over cakap lah. Mak Kodok tu dia slow kan. Yang lagi seorang tu macam Aina kan. Ya, dia batch kedua ni macam gambaran batch 1 kan. Itu yang ibu cakap dengan abang. Gambaran dia tu. Ibu sebelum dia orang tahu, item tahu, ibu dah tahu dulu siapa-siapa orangnya. Jadinya ibu cakap, wah, ibu suka budak ni, ibu target dia memang boleh dapat. Tapi yang budak Vera tu ibu tak target dia boleh dapat. Tapi okey lah, alhamdulillah, rezeki dia kan. Tapi tengoklah dia orang macam mana, rasa lagi okey ataupun dia macam ni. Jangan bezakan lah. Dia orang tak boleh compare antara batch 1 dan batch 2. Masing-masing bagi ibu ada kelebihan dia orang sendiri, betul tak? Macam batch 1 kelebihan dia ada, macam batch 2 kelebihan dia pun ada juga. Kita tak nampak lagi untuk konten-konten yang seterusnya. Betul tak? Betul. Sama-sama kita doakan semoga yang untuk batch 2 ni lebih baik daripada batch 1. Gitu. Kan? Kita kena support lah. Janganlah ada orang dia asyik nak bezakan batch lagi ke batch 1. Kau belum lagi nak. Belum lagi. Sabar. Diorang masih hidupkan enjin, belum panas lagi. Kan? Belum panas lagi. Kalau nak panas-panas, main datang kat sini, kita makan popiah panas-panas. Lepas tu makan popiah panas-panas, kita sejukkan dengan fruity ice cream. Labella. Gitu, main sini. Betul. Kau senang tu? Betul. Kena datang sana. Itulah azan dah nak. Ya. Bu, saya nak gerak dah, Bu. Saya nak gerak dah. Okey. Nanti Ibu, kita live lagi, kita jumpa ibu tahu nanti. Boleh janji. Nanti chat ibu dekat ni bagi nombor telefon. Ibu malah nak minta akak. Nombor telefon Daus. Nanti kita chat kat WhatsApp. Boleh. Okay? Bye Daus. Love you nak. Waalaikumsalam Bu. Miss you. Miss you too.